kita basuh sebanyak berapa kali? 3 kali juga. Okey. Seterusnya. Basuh apa? Seterusnya. Siapa yang Akif? Basuh apa Akif? Yang seterusnya lepas telinga. Okey, yang tu basuh tangan hingga siku. Okey, yang seterusnya apa dia ada sini? Apa basuh tangan hingga siku? Cuci 3 kali. Okey, betul. Lepas kita basuh tangan hingga siku, basuh apa? Kaki. Lawan. Okey, bagus Adam. Barulah kita basuh muka. Okey. Basuh muka. Bagi rata ya. Bagi kena bahagian rambut atas kepala ni, kemudian tepi telinga sampai bawah dagu. Okey, semua kena rata. Kita basuh guna dua belah tangan. Basuh. Okey, berapa kali kita basuh muka? 3 kali. Pandai Fathullah. Okey, lepas basuh muka, basuh apa pula? Tangan hingga situ. Kenapa Hamzah dulu macam barista macam tu? Hamzah ke sini sikit Hamzah. Okey, basuh tangan hingga siku. Okey, mana siku kamu? Okey, ni yang tajam ni ya. Yang tajam kita ni, ni siku. Okeynya bila
seluruh kawasan muka iaitu 6 sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, wajib basuh tangan hingga bersih. Basuh kedua-dua tangan dan hujung jari hingga bersih. Mulakan dengan tangan kanan. Kemudian tangan kiri. Basuhkan air selang jari. Ya. Sebelum bismillah ada satu lagi. Siapa tahu? Apa? Tadi dalam video dah sebut tadi. Siapa ingat? Siapa ingat? Kita nak jauh kita ni nak berlindung dari apa? Dari syaitan. Kita baca apa? Bismillah. Au. Tak dapat RM10. Kalau siapa jawab RM10, aku nak bagi RM10 dah. Saya. Memang tu dah bagi. Dah terlepas dah RM10. Habis saya kita dah berkawan dengan saya. Jadi sekarang kemana tadi? Buka air perlahan. Tak nak kuat. Belah macam ni kan? Kita nak. Okey. Ya, kamu semua bismillah. Auzubillah. Kemudian bismillah. Kemudian kamu basuh pergelangan tak? Ya guys. Ni. Tengok buku ni, kamu tengok ni. Kalau kamu nak kotor, kamu tutup air kejap. Tengok. Ada kotoran kamu, tangan-tangan dulu. Sebab nanti air tak boleh masuk ke jelah buku. Okey. Jadi kamu tidak sah. Ya? Okey. Amanah tu sebab tu seminggu sekali kita kena potong kuku. Ya. Okey, basuh pergelangan tak? Tangan nampak ni macam kamu ni guna hand sanitizer tu. Macam tulah kamu ratakan air. Tengok. Okey, Tengok cikgu buat. okey, berapa kali? Jadi kotoran-kotoran contohnya sisa ayam kat celah gigi kamu ke? Sisa lagi akan ke keluar. Bismillah dalam bau. Bau. Pegang, taruh di kumur dia. Okey, kemudian dah kamu kumur 3 kali, kemudian kamu masukkan air ke dalam hidung. Bulan puasa tak payah buatlah. Kalau buat tu biasanya kamu masukkan air dalam hidung. Berapa kali? 3 kali. Kemudian kamu boleh pasang. Pasang apa? Yang pertama, sebaiknya kamu jangan angkat. Kalau kamu angkat dia, air itu sudah jadi air mustakmal. Jadi bukannya air mutlak. Kita nak bunuh kena air mutlak. Jadi kamu jangan angkat. Tengok. Ratakannya. 1. Basah. Tahu? Basah duduk kah? Kamu. Untuk bahagian muka lah. Okey, berapa kali basuh muka? 3 kali. Ini banyak-banyak tau. Simpan nanti. Kemudian, basuh muka?
Jangan lupa lah ke kepala. Tu. Kalau eloknya buat macam ni kamu lagi cantik. Masuk kepala. Tolak. Cepat. Macam ni kau boleh, nak keluarkan depan boleh ataupun sekali kau boleh. Berapa kali? 3 kali. Sebab apa 3 kali? 3 kali untuk sempurnakan perbuatan. Macam betul. Saya tak Buku lali. sungguh Baik macam betul. kunci Kalau dalam buku video. 5 memang kamu kena buku 5. Okey ya. Mula sebelah kuku ni kamu kena ratakan air ya. Nanti tak sampai air ni wuduk kamu tak sah ha. Kamu jangan main-main. Tengok ini. Tengok. Mula-mula kamu ratakan air, masukkan air ke dalam celah-celah kuku, gigitlah kuku. Sebab tu kuku kaki kamu kena potong. Seminggu sekali hari Jumaat. Sebab macam hari ni kamu kena potong kuku. Kita wuduk kita sempurna. Nampak? Okey. Ratakan ni sampai ke buku lali di bahagian belakang. Tapak kaki ni pun kamu kena basuh juga tau. Kamu jangan lupa tapak kaki ni pun anggota wuduk kita ni. Dah kamu rasa dah 3 kali dah kamu yakin air dah sampai, kamu masuk kaki sebelah kiri juga. Ratakan air ke dalam ni, celah-celah kuku ni, kemudian celah-celah jari. Dan kamu bawa air ni ke atas. Okey, kemudian panjang belakang ni hingga ke kudali. Dan last sekali tapakkan kaki. Tapak kaki terima ada yang motor, dia tersampai ni. Macam. Allahumma jalal Holy. Allahumma ajini minat tawabi waj'alni minal waj'alni aiba sikap so bihi nampak. Kalau kamu tak selesa, kamu boleh duduk kat sana tu. Sampai sana lah. Sekali.
Sekolah agama rakyat kat Tanjung Hutan. Boleh juga. Okey, jap. Okey. Nampak? Kamu dah boleh niat, kamu dah boleh baca Fatihah, kemudian okey, bacaan tasbih dalam rokok dan sujud tu ingat. Okey, itu mudah untuk membaca. Alaina wa ala ibadillah insalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau ini, nanti hari dia sekolah menengah beritahu. Marilah kawan kita tunaikan solat, lakukan segera, janganlah leka. Kita pandai ambil wuduk, pandai solat. Okey, lagi sekali. Kita pandai ambil wuduk, pandai solat. Hari-hari kita buat Allah sayang. Jom kita belajar. Jom kita belajar. Okey, lagi kita ulang ya. Kembes tadi solat, kembes tadi solat. Kem untuk semua. Kembes tadi solat, kembes tadi solat. Kem untuk semua. Kita pandai ambil wuduk, pandai solat. Untuk bermuka, ambil wuduk kepada solat. Air kita buat sayang kita. Kita belajar. Terima kasih. Okey, untuk yang abang-abang pula, ada tak nak cuba? Ada? Solat Pendidikan Khas SA Pasukan Polis Hutan pada tahun 2022. Untuk sikit. Okey. Alhamdulillah, seiring kita mengerah tangan menyatakan rasa kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan Allah dan izinnya jua kita dapat dipertemukan dalam program Kembes Tadi Solat tahun ini. Okey, boleh semua senang.
realisasi jadi kenyataan. Tepuk sikit. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi memohon agama dituju pada hari Baiklah murid, kita semua tanda tangan. Kita mulakan bacaan doa dengan ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Seterusnya Muhammad Anas Iman bin